Hai Akak, nak tanya. Duduk PPR ni ke? Ada PPR kenapa? Nak tanya rumah Kak cantik tak? Jangan pandang PPR luar macam flat dalam kondo ha. Kalau macam tu kami daripada Rasul nak pergi tu rumah Kak boleh tak? Rasul, best jom tak. Jom. Let's go. Best lah Kak sporty. Datang ke PPR Kampung Muhibah Kuala Lumpur. Thank you Fan nak buat tour rumah ke? Nak datang tu rumah Kak ni. Inilah rumah saya. Warna biru. Saya duduk di PPR Kampung Muhibah ni dah 17 tahun saya menyewa. Lama. Lepas tu dapat offer untuk beli. Sewa dulu 124 saja. Murah, 124. Alhamdulillah. Tapi bila saya beli harga dengan 35. Memang saya light blue and white. Macam English dan Scandinavia punya style lah. Saya tak suka barang banyak. Saya memang suka minimalkan saya punya barang. Ni pun dah 5 tahun tau. Ush, nampak baru ni Kak. Sebab tak ada budak kecil lompat-lompat. Ni saya punya meja makan. Sebab tak ramai duduk. So 4 kursi cukup lah kan. Ni room bilik utama saya. Warna pink pula. Simple. Bilik gegel. So bilik gegel. Inilah dia ada sekali dengan kabinet penuh. Ni pun dah lama ni. Tapi sebab jaga, kita memang kena jaga baru tahan lama barang tu. Bilik anak bujang. Bilik anak bujang. Simple juga. Bilik anak bujang pula. Wah. Simple ni almari IKEA. Itulah dia. Ni ada satu lagi bilik yang ketiga. Memang kemas jugalah tapi dijadikan bilik store je. Bilik store. Bilik store. Tengok bayang-bayang je. Untuk baju-baju je. Share rumah ni toilet. Sekarang tengok hotel punya Lawa lah toilet Akak. Inilah toilet. Ada laundry area juga. Sebab PPR ni rumah kecil, tak ada tempat nak jual nak gantung baju. So idea saya buat macam ni. So saya suka kalau pergi hotel, saya suka toilet tengok cantik-cantik. So jadi satu sumber inspirasi buat saya. Rajin-rajin tengok YouTube kan. So jadilah macam ni. Asal dapur ni dia nak kata kecil tak, sebab dia ni dulu sini ada palang tau. Sampai situ je. Ada kayu sini je. Lepas tu ada tingkap. Macam tingkap depan yang mula-mula tu. So saya pecahkan jadi besarkan sikit. Dulu masa sewa pakai almari dapur biasa je. Tak adalah ada kabinet semua kosong. Jadi 17 tahun Akak pakai. 17 tahun pakai kayu biasa. Saya pakai almari biasa. Almari dapur yang khabar beli kat kedai-kedai perabot tu. So bila dah beli barulah saya ubah segala-galanya. Saya idea saya cuba buat ke sana pula. Akak ubah kat sini pula. Ubah kat sini. Cantiklah Kak, gemas. Akak memang pengemas orangnya ni. Alhamdulillah. Suami pun memang dia kan boleh kotor-kotor sikit. Dia memang suka kemas.